naik sampai atas langit. Pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, Sidratul Muntaha. Menghadap Allah, menerima semayang. Nabi-Nabi lain tak sampai antara tu. Nabi-Nabi lain tak sampai antara tu. Nabi-Nabi lain Allah sayang juga. Tapi tak sampai antara tu. Allah Ta'ala telah memilih Nabi SAW. Malaikat mari ambil, dia tak tahu. Ambil belah dada Nabi. Belah dada Nabi. Basuh maknanya. Hati Nabi ni. Basuh hati dia. Basuh hati. Sebab itu dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj berkait dengan akidah. Berkait dengan akhlak. Berkait dengan dakwah. Berkait dengan ukhuwah. Kat mana ukhuwah? Ukhuwahnya Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain di Palestin tu. Di Masjid Al-Aqsa tu Nabi semayang dengan Nabi-Nabi lain. Ini menandakan ukhuwah Islamiyah dengan Nabi-Nabi dulu. Dan juga berkait dengan akidah, kepercayaan kepada Allah, kuasa Allah. Yang ketiga berkait dengan ilmu sains. Mungkin doktor-doktor kemudian tak tahu belah dada ni boleh hidup. Mungkin orang kata mati kalau belah dada ni mati jawab dia. Tiba-tiba mungkin dia baca kisah Nabi SAW belah dada hidup. Buat kajian, mungkin orang kafir pun buat kajian ni. Orang kafir ni pula, antara kelebihan sebahagian mereka, bak ilmu mereka tak bermusuh. Mereka tak bakhil bak ilmu ni. Mereka tak malu. Mereka cari ilmu. Walaupun daripada orang Islam. Sebab tu orang Islam juga, bak ilmu ni, jangan kata pokok kafir sampai belajar. Tak kena belajar. Walaupun orang kafir bak pertanian contoh. Ilmu mereka lebih pada kita, ambil. Orang kafir juga bak ilmu. Mereka tidak dia panggil menghalang diri mereka. Jadi kata mungkin ni, dak mati ni. Lalu mereka buat kajian belah dada Nabi. Dah untuk apa ni belah dada Nabi ni? Nak bersih. Bersih kat mana? Cimani darah tinggi. Tak. Bersih jantung hati. Pasal apa jantung hati ni? Situ tempat iblis main. Tempat iblis duk main. Maknanya nak buat kerja Islam ni kena bersih hati. Kan Nabi baik dah. Betul Nabi baik dah. Tapi nak suruh baik lagi. Orang bawa Islam ni besar. Kerjanya besar. Kasih sayang. Dendang tak boleh. Benci ke orang tak boleh. Maki hamu lebih lagi hak dalam hati tu tak boleh dah. Bersih hati. Maknanya. Sebab tu kita kalau juang Islam. Kalau kita berdakwah main benci ke orang. Main kata huduh ke orang. Jauh. Daripada maqasid. Maqasid syariah. Tujuan syariah, tujuan dakwah, tujuan rahmatan lil alamin. Jauh. Hati Nabi tu hak molek dah bersih lagi untuk menggambarkan bahawa kepada pengikut umat Islam sampai hari kiamat, mu nak juang Islam hati kena comel. Orang ajak baik, orang ajak damai, orang ajak penyatuan ummah. Orang ajak untuk berbaik, tak berbalah ni. Ulil amri pula suruh, kerajaan pula suruh. Lagilah wajib. Orang kafir ajak baik. Kita kena ikut. Kena setuju maknanya. Kalau orang kafir, dah kalau orang Islam, lebih lagi kena setuju. Kalau ulil amri suruh, kerajaan ajak, lebih lagi wajib ulil amri. Ya ayyuhalladina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Dan ulil amri di kalangan kamu. Nabi dibawa. Rekah cerita Nabi dibawa. Wak naik burak. Pergi ke Masjid Al-Aqsa. Siapa di Masjid Al-Aqsa tu, macam-macam ceritalah juga. Ada cerita tambah pun ada. Macam hadis palsu. Hadis palsu pun ada. Hadis palsu.